200 tu minimum tau Syahmi. Bukan maksudnya 200 tu salah fahaman juga. Sebenarnya bukan untung satu bilik 200. Okay. Tapi kita averagekan supaya senang untuk kita buat kira-kira. Dalam rumah, kita ada macam-macam saiz bilik. Kita ada master bedroom, kita ada medium room, small room, mungkin partition room ke semua. So, setiap bilik ni disewa dengan harga yang berasingan. So, mungkin master bedroom keuntungan dia mungkin lebih. Mungkin yang bilik kecil keuntungan dia kurang. Tetapi, kita sebagai business person, okay, kita nak buat projection, so kita perlukan average cost dan kita perlukan average profit. Jadi apa yang KLS buat, kita ambil keseluruhan. Ini actual punya case study untuk kita dan student kita lah, which is contohnya you ada 40 bilik, berapa income masuk dan berapa expenses monthly tu. So kita tolak, then kita bahagikan dengan jumlah bilik. So kita dapat average je purata keuntungan satu bilik tu minimum. 200 tu minimum tau Syahmi. Bukan maksudnya 200 tu Paling banyak. apa orang kata Satu paling bilik, banyak. Tak. Okay. Itu minimum. Sebab student-student KLS lagi dahsyat. Ada yang sampai 400 keuntungan satu bilik.